Rim 17 inci yang paling ringan di kedai Wan Cina, guys. Okay guys, hari ni Wan Cina nak review satu set rim yang paling ringan di kedai Wan Cina untuk 17 inci, iaitu SSR Type C buatan Jepun. Wan Cina sebelum cakap nama dia, rasanya korang dah tahu model rim ini, okey? Rim ini adalah buatan Jepun, sangat rare untuk dijumpa di jalan raya Malaysia sebab rim ini kebanyakan semua tiruan. Ini dah discontinue, memang tak dapat yang set baru. Kenapa Wan Cina boleh dapat? Sebab ini adalah stok lama tapi rim baru daripada cawangan lama Wan Cina. Okey, nampak sini kita tayang 4 biji dah luar. Memang tak ada kotak lagi sebab kotak dah hancur, kena air sikit-sikit tu Wan Cina buang terus. Okey. So, sangat rare jumpa rim ini. Okey, spek dia adalah 17x7.5, offset 43, PCD 4x100 lah. Macam tadi Wan Cina cakap, sesuai untuk Myvi, City Hatchback, Wira, banyak lagi kereta yang 4x100 PCD dia. Okey. Awal video tadi Wan Cina ada cakap rim ini yang paling ringan 17 inci di kedai Wan Cina. Okey. Kenapa dia ringan begitu? Sebab dia semi forge. Korang dah tahu forge itu paling ringan, paling tahan. Dengarlah semi forge, korang dah tahulah dia sebenarnya berat sikit daripada forge saja. Rim ini sangat-sangat ringan. So jom kita timbang tengok berat rim ini berapa, guys. Guys, kita timbang berat dia berapa. Kita boleh nampak rim ini 6.7 kilo sahaja untuk 17 inci. Sangat-sangat ringan. Orang yang nak cari rim ringan boleh ambil rim ini. Buatan Jepun, harga mungkin tinggi sikit tapi tak jauh ke mana pun lah. Okey, sebab dia semi forge, dia SSR Type C, dia bukan macam T37, C28 yang forge mahal-mahal. Okey. So, warna dia gum metal, sesuai untuk banyak kereta juga. Putih, kereta hitam ke mana-mana, korang nak buat setup macam mana, tengoklah warna ni sangat-sangat sesuai. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kita nak review sikit SSR Type C yang dah discontinue di kedai Wan Cina ini. Okey, memang susah nak dapat. Kalau nak cari ni, boleh cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen ke bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari dia, cari Wan Cina. Thank you guys.